bagi kehadiran umat Islam ke majlis perayaan penganut bukan Islam yang telah menjadi isu hangat kebelakangan ini. Saya menyambut baik keputusan Kabinet yang telah menarik garis panduan ini. Cadangan menetap garis panduan ini bukan sahaja bertentangan dengan semangat perpaduan negara, malah akan memperdalam jurang antara kaum dan juga agama di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara majmuk di mana rakyatnya telah sekian lama mengamalkan sikap saling hormat menghormati dan bertoleransi antara agama. Tak laluan sikit, Rob. Sorry, dah pergi? Sikit Tak. Nak jawab soalan ni. Nak tanya soalan. Saya nak teruskan, Speaker. Bila lawan? Tidak pernah timbul masalah apabila pemimpin Muslim menghadiri perayaan seperti Tahun Baru Cina, Deepawali dan juga Christmas. Maka mengapa sekarang kita mahu mewujudkan birokrasi tambahan terhadap pihak Muslim yang ingin menghadiri majlis bukan Islam? Ini bukan sahaja menyusahkan rakyat, malah bercanggah dengan prinsip tolak ansur dan keharmonian yang dipromosikan oleh kerajaan Madani. Silakan. Terima kasih. Garis panduan ini untuk orang Islam. Ya. Kerana orang Islam ni dia ada peraturan, ada perkara yang melibatkan keagamaan yang tak dibenar. Ini bukan oleh parti politik. Ini telah ditentukan lama dah sebenarnya, garis panduan dah ada. Bukan baru. Ini untuk mengelak perkara yang boleh merosakkan akidah orang Islam menghadiri upacara keagamaan. Selain pada upacara keagamaan tak ada masalah. Kita banyak program bersama perpaduan negara, itu lama kita wujud. Kubang Kerian, kami sudah banyak tahun bertolak ansur. Kami sudah tahu. Ini hak orang Islam, bukan hak Islam. Ini bukan hak. Ini hak kami orang Islam. Kubang Kerang, adakah kamu tahu MB Terengganu pun ada pergi ke majlis perayaan Hua Zhong? Sebab tu kena tahu. Minggu lepas. Sebab tu saya tahu. Adakah dia perlu satu garis panduan untuk pergi losang dengan pemimpin-pemimpin Cina semasa Tahun Baru Cina? Itu kena tahu. Sebab tu saya kata ini peraturan yang melakukan upacara keagamaan. Tahun Baru Cina itu kebudayaan, tak ada masalah. Kubang Krian, sudah banyak tahun kami berhidup di tanah ini dan kami bertolak ansur, kami saling hormat menghormati. Kami tak perlu satu garis panduan beritahu kami. Ini garis panduan orang Islam, bukan orang betul kami tak perlu Islam. satu garis panduan beritahu kami apa yang harus dibuat, apa yang harus tidak dibuat. Ini JAKIM keluar, Majlis Agama Islam keluar. So bukan untuk adakah Muslim. Kubang Krian setuju MP Terengganu pergi ke majlis perayaan Tahun Baru Cina Hua Zhong? Itu upacara kebudayaan boleh. Yang tak boleh upacara keagamaan. Tak pernah minta orang Islam melibatkan diri dalam keagamaan. Ya. Tak pernah. Orang bukan Islam di Malaysia sedar. Kita tak pernah, langsung tak pernah. Jadi kalau macam tu, minta orang Islam